Tiga doa ni mungkin nampak ringkas tapi boleh jadi pelindung seumur hidup anak kita. Save doa ni dan sebarkan. Yang nombor tiga paling best. Okay? Kita boleh beri makan paling sihat. Kita hantar ke sekolah paling mahal. Beli segala keperluan untuk anak. Tapi kalau kita tak bekalkan anak dengan doa, kita sedang lepaskan mereka dalam dunia tanpa perisai. Macam-macam dugaan. Save dan share dah. Save dah. Okey. Ada yang bagi tahu dekat saya, Tuan Zul, tolong tuliskan doa ni. Kami tak sempat sebab Tuan Zul cakap laju. Okey, saya letak dalam caption. Okey. Amalkan 3 doa ni setiap hari. Yang pertama, Ya Allah, jaga anakku di tempat yang aku tak mampu sampai. Kadang-kadang ada ibu bapa yang yang anak dia jauh. Kan. Yang kedua, Ya Allah, jadikan anakku kuat dalam iman, lembut dalam hati dan teguh dalam prinsip. Yang ketiga, Ya Allah, ampunkan aku jika ada silap dalam mendidiknya dan gantikan dengan kebaikan dari sisimu. Kita kena sedar diri kita ni siapa. Okey? Nak tak doa yang lebih banyak macam ni dalam e-book saya dah susun dah ada beratus doa. Boleh klik link di bio untuk nak dapatkan. Ada yang combo. Harga RM129. Hari ni masih ada lagi promosi RM29 sahaja. Ada 4 jenis buah buku, tapi buku digital. Alright, dapatkan buat pembayaran dan juga boleh terima link tu di dalam email masing-masing. Okay? Alright, so saya dah bagi. Klik link di bio ataupun bawah ni. Boleh dapat sesuatu dekat sini. Kongsi dan sebarkan.